Jadi kepada anda semua jangan lupa ya, kita ada hashtag kita pada hari ini. Jangan lupa untuk anda muat naik di media sosial kita pada hari ini untuk kita ambil gambar-gambar yang anda rakamkan untuk kita sama-sama saksikan nanti selesai daripada majlis kita nanti. Dan dengan ini juga saya nak mengambil kesempatan nak memaklumkan kepada semua hadirin, walaupun terlalu awal untuk saya katakan, saya nak maklumkan nanti kalau balik dekat luar nanti jangan lupa ambil goodies bag yang kedua, di mana keluarga pengantin telah menyediakan cederhati juga di luar sana. Kalau balik nanti jangan lupa ambil kat luar ya. Kita dah sediakan untuk anda semua. Rajin-rajinlah tengok dekat bawah kerusi kerana kita dah lekatkan sesuatu di bawah kerusi ya. Tiket penerbangan daripada Puchong ke Putrajaya. Betul-betul dicari-cari. Abang tu dah angkat dah kerusi. Mana ni MC ni? Pandai-pandai je. Saya bergurau dengan kawan-kawan kata, saya baru balik haji. Takkan haji nak menipu. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, Zadifi sedia? Ada keluarganya? Selesai semua? Ada sudah dibawa? Baik, dengan ini kita menjemput Zakwan bersama-sama dengan isteri untuk turun ke bawah bagi kita teruskan salam restu kita pada malam ini bersama-sama dengan ahli keluarga yang berada di bawah. Dipersilakan Zakwan dan isteri. Silakan. Ini adalah keluarga di mana kita minta Muhammad Ibn Zakwan dan juga Nurul Kauthar untuk bertemu dulu dengan keluarga daripada sebelah Terengganu. Silakan Zakwan, inilah keluargamu Zakwan daripada Terengganu. Seterusnya kita ingin menjemput kedua mempelai untuk beralih ke ruangan sebelah kanan kita untuk bertemu dengan keluarga daripada Sarawak. Dipersilakan, dimulakan dengan nenda tercinta yang bersaksi mata membesarkan Zakwan daripada kecil. Nurul Kauthar, inilah keluargamu yang baru. Inilah keluarga Sarawak anda. Sampai Sarawak nanti terus belajar buat kek lapis ya. Boleh jual kat Terengganu. Untuk pelak makluman Nurul Kauthar, Puan Hajah Alina tu pandai masak ya. Lagi-lagi gravy kambing dia sedap. Saya dengar kari pap yang dia buat pun sedap. Silakan Zakwan dan juga isteri untuk duduk di meja santapan untuk kita teruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Tabri nak gosongkan dulu ke? Kursi salam saya. Silakan Ashrid untuk bawa semua nenda keluarga untuk kita ke acara yang seterusnya. Dipersilakan. Dipersilakan.